ni untuk kau menikmati pandangan yang macam ni. Buat yang nak rasuk-rasuk tu, nak camping lah tapi tak nak camping yang biasa-biasa lah. Thailand lah jawabnya. Betul. So kita dekat sini saja, Patana House. Betul-betul dekat yang sebelah jalan. Kita masuk-masuk saja, dia punya bilik air besar tau. Boleh mandi sama-sama 3 orang tau. 3 orang 1, 2, 3. Tapi besar ni Yang ini power dia slow, reka dia slow. Sebab ini modify perlu kecil 0.22. Oh. Biasanya besar 0.56 sama dengan M16. Lagi. Sekarang ni kita dah dekat Spring Betong Hot Spring. Nampak celuk kan? Thailand punya kedai kopi ni dia panggil Cafe Mazong. Kopi mana nak tahu kan? Masas. Nampak amoy sikit je masas. Yang ini Thai tea. Thai tea panas. Loh, jatuh. Nasi dia pun dah sedap lah. Walaupun warung tepi jalan. Kak ni panggil apa kak? Mana? Roti canai. Roti canai Ya. Oh, roti canai lah. Ui, situ lawa lah. Jom pergi situ tengok. So, ini ada antara jalan-jalan dekat area Betong. Nampak macam kat Melaka Bukan tipu, nampak macam jongka. Lawa kat dia buat macam ni. Besok kita try yang street tu lah, pasal malam lah. Ni? Bukan? Besok lah makan malam. Oh, besoknya kita tak payah makan kedai lah. Makan kedai lah, makan sini lah. Boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita berpagi-pagian. Tapi sebenarnya makanan semua dah habis. Kopi semua dah habis. Miru nak tidur balik. Sebenarnya semalam kita punya kemah roboh lah. Dia tak adalah roboh tapi dia masuk air semua. Sebab flysheet ni dah lama flysheet aku ni. Yang tu je lah yang paling bagus sekali. Tu kemah ni kemah yang orang panggil apa? Instant lah. Instantnya kemah dia tak boleh tahan air sangat habis pasal bawah tu. Sebaik Mirun ada bagi tilam angin dia. Kalau tidak habis aku pun tak ada tempat tidur sebab memang basah bawah tu. Semua basah barang ni. Tapi dia tak adalah tenggelam. Cuma dia basah je lah. Basah apa semua terpaksa pakai slipper. Habis. Sebab kat sini kita more kepada rainbow saja. Kita slip balik lah. Sebab lagi kita nak check out dah. Terima kasih. Apa-apa je lah kot. Dan inilah tak ada plan dia. Maknanya nak buat apa-apa pun boleh lah. Sebab tak rushing nak pergi jalan, tak rushing nak pergi balik. Sebab hari ni kita masih berada di sini. Hari kedua. Kita akan duduk 3 hari kat sini dan bermalam lagi 1 malam kat sini. Jadi apa plan hari ni, Ron? Saya nak pergi shooting range. Shooting range. Tapi aku dah tak ada duit. Orang dah tak ada duit, dia nak shooting range lah, dia nak driving range lah, semua benda range dia nak. Tapi tu ada plan is no plan, kita tak tahu pukul berapa kita nak gerak. Sebab nak kena check out ni nak kena buka ni semua. Dia tak boleh dalam keadaan basah. Untuk kita lipat dalam beg dan simpan. Walaupun kita duduk hotel hari ni. Plan hari ni untuk duduk hotel. Tapi itu sepatutnya kita nak duduk sini lagi. Tapi cuma nak try untuk duduk kat hotel pula. Duduk dekat dengan bandar. Semalam nanti kita nak makan makanan yang kita beli dekat night market tu. Tak makan kat kedai dah. Tak tahu nak buat apa lepas ni. Layan je lah. Okay, sekarang ni dekat Bancuan ni. Aku nak bawa korang pergi jalan-jalan lah. Sebenarnya dia ada beberapa kawasan lagi. Yang ini adalah 800.5. Yang ni boleh duduk 2 orang. Lepas tu dia ada naik atas tu. Untuk kat sini dia tak ada naik atas. Yang ni pun 800.5. Tandas kat bawah untuk campsite. Kalau yang chalet ni dia dah ada bilik. Yang bilik mandi di sini. Sebab kunci lah. Tak boleh masuk. Dia siap bagi dengan dapur gas sekali kalau korang nak masak-masak. Di sini ada tempat korang nak lepak. And the best part is dekat sini. Kat situ pun boleh. Ada campsite. So kat sini bukan tapak kemah. Tapi kat sini untuk kau menikmati pandangan yang macam ni. Ni bahasa apa? Bahasa Thailand aku tak tahu apa benda maksud. So ini adalah dia punya pemandangan. Best. Yang bawah ni 9.5 kot 1,000. 1,000 baht. Yang sana 1,000 baht. So 1,000 dalam
Kalau kita convert dia lebih kurang dalam 130 atau 40 lah. Kat sini nampak dia boleh jalan. Tapi ni rumah chalet orang lah. Kalau korang dah duduk sini, tidak disarankan untuk korang berlega-lega bawah ni. Tapi kalau korang duduk bawah ni, dia boleh nampak terus luas. Nampak. Sebelah sana pun sama. Yang atas ni pun best tak? View dia ke depan sini. Tapi kalau korang just nak ambil gambar, korang duduk sini malam-malam boleh, tak ada masalah. Cumanya tak disarankan korang pergi ke tempat orang lain lah. Privacy orang lain kan. So, sini best lah. Dia ada jaring sini. Boleh je duduk sini kalau korang berani. Ni jaring ni dia tak ke bawah. Dia kat situ je. Cun. Jangan cun. Pagi-pagi dia memang sejuk. Kabut semua turun ke sini. Sejuk lah. Kenapa tak ada video pagi tadi? Aku tidur. The plan is no plan. Sebab bila ada macam ni, best lah. Aku pergi depan tu juga. Ayam pun ada kat sini. Tu kau buat apa tu? Di sini. So ada campsite juga atas tu. So dekat sini. Kat sini pun campsite. Kau boleh buat kemah kat sini. Lepas tu boleh nampak dia punya pemandangan kat depan sana tu. Okay, atas ni. Yang ni toilet. Atas ni untuk campsite ni untuk toilet bawah ni. So untuk campsite yang kat sini juga untuk toilet bawah tu. Tapi chalet dia sendiri dah ada toilet dah. Kalau korang sekiranya kalau korang nak bawa family, duduk kat chalet. Yang ni baru 8.5. So yang ni mahal sikit lah sebab dia boleh duduk ramai. 1,000 ke 1,100 baht. Jom kita nak pergi atas tu pula. Nak tengok. Nak naik atas. Sebabnya dia buat atas tu supaya tak mengganggu orang lain lah. Ini pakcik owner sini. Pakcik okey lah? Siap Saya nak naik atas tu sekejap boleh? Boleh. Kita naik. Kita omnya kat sini. So masuk pagar depan tu terus pergi sini. Korang boleh camping je kat mana-mana yang korang nak. Janji tempat tu logik lah untuk di camping. Jadi kita ada kat sini. Naik saja. Satu chalet kat sini 850 baht. Lebih kurang dalam 100 lah. RM90 lah. RM90, 100 macam tu lah. Buka sipar. Jom, ni tempat basuh kaki lah. Boleh masak. Tak ada masalah. Di atas kat sini ada sedikit stool kalau nak duduk. Itu ada buaian. Naik buaian pun boleh. So korang boleh nampak lah dia punya view. Nampak kat sini boleh duduk dengan ada pemandangan sana. Nampak sini kan. Duduk nampak pemandangan belah sana. Tenang guys. Kalau nak buat family memang sangat-sangat sesuai. Sebab nak pergi ke Pekan dia lebih kurang dalam 10 minit. Tu kita punya tempat. Bawah. Tandas bawah. Sangat seronok. Pagi-pagi tadi sejuk gila. Malam pun sejuk. Tu tak buka kipas. Dalam chalet ni ada 2 kipas. Satu bawah, satu atas, samalah semua. Tapi memang sangat sesuai untuk bawa family. Kalau sekiranya kalau korang nak masuk Thailand, tak nak pergi terlalu jauh, datang Betong. Buat yang nak rasau-rasau tu, nak camping lah, tapi tak nak camping yang biasa-biasa lah. Thailand lah jawabnya, Betong. Dah aku nak siap-siap. Nak mandi, boleh mandi lagi. Nak pergi jalan-jalan, cari makan, jom. Alright guys, kita dah tukar kepada bilik pula. Ini adalah hotel kita untuk hari yang kedua. Motor dekat sini, bilik dekat sana. So nanti kita akan kedepankan sikit apa yang best. Sebab pintu belakang dia dah jumpa motor lah. Barang banyak. Sebab tu dah malas nak kena cari hotel yang duduk atas. Jadi kau nak kena bawa kau keluar apa semua kan. So kita dekat sini saja, Patana House. Betul-betul dekat yang sebelah jalan. Sana. Okay. Jadi yang ni Patana House ni satu hari dalam berapa? 700 lah?
800 baht sahaja. Satu bilik 800 baht, bukan satu orang. Jadi kita punya barang kat sini Tapi untuk 3 orang tu. Kan double single. untuk 3 orang. Jom kita tengok bilik dia, jom. Ada longkang lah sikit kat sini. So ini ada pintu belakang. Kita masuk-masuk saja. Dia punya bilik air besar tau. Boleh mandi sama-sama 3 orang. 3 orang 1, 2, 3. 800 baht. RM85 itulah. Tak ada apa. Simple saja. Aircon sini. TV. Masuk. Okay. Come. Dia nak letak tisu. So ini depan. Kalau nak masuk motor kat sini pun boleh. Tapi kena off kunci. Kalau kat belakang tak ada masalah. Nanti malam nanti kita nak tidur, kita akan letak motor kat sini lah. Sebelah sini. 2 biji. Dah itu saja. Lepas tu nak pergi mandi. Pergi semayang dulu. Pergi makan. Kita nak pergi mana? Makan luar. Tak, lepas tu shooting range. Shooting range pula katanya. Kalau jumpa lah, kalau tak jumpa tak apalah. Bye bye. Jom. Okey, dah sampai kedai makan. Nasi putih pakai apa telur mata. Nasi putih pakai apa telur dadah. Tengok ais ni berapa? Apa? Woi, berapa ringgit? Tak tanya. Ini tak tahu, kita main belasah je. Aku rasa dalam 100 kot. Ada 100 je? Tak sampai tak? 80 baht. 80 baht ni tu kot. Jadi kita update dia punya harga. Makan dulu. Okay, alright. Tadi makan dalam 180 baht. Lebih kurang dalam RM20. Tapi sekarang kita dekat Betong Shooting Sport Association. So harga dia berapa? Ni kau ni nak explain. Okey. Yang ni saya start 15 biji. Yang ni 1,500 baht. 500 dah. Okey, yang ni 10 biji, 10 biji, 10 biji. Yang ni 1,300 baht. Oh itu je lah. 10 biji je? Saya start dia 10. Abang mau 20, 30, 40, 50. Boleh. Kalau 20 apa? Satu full ni berapa? 30? 30. Tapi besar ni Yang ini power dia slow, reka dia slow sebab ini modify peluru kecil 0.22. Oh. Biasanya besar 0.56 sama dengan M16. Yang betul ini cumanya modify untuk budak macam perempuan yang takut macam tu lah. Sudah tembak tak kuat lah. Tak kuat lah. Tenang dia tak ada lah. Slow. Lepas tu yang original yang actual lah. Yang ini. Ini yang betul lah, pistol yang betul lah. Semua original, semua peluru betul, Yang semua peluru hidup. M16 tak ada? Tak ada. Ini je bukan peluru. Sama, peluru hidup sama tapi cumanya modify. Kecil lah. Guna 0.22. Ini apa nama kak? Itu type 38. Ini revolver. Revolver. Ini kena pecah kepala ni. Ini yang sekali tembak pecah kan kepala tu kan? Tak pecah. Bukan Oh, bukan yang ni lah. Betul. Ya itu cowboy. Oh, yang pusing. prank tu. Betul. Ni 1,300. 300 baht. Ada berapa? 100 setengah. Saya start dia 10. Betul kalau Ni suara dia tak dengar. Tak slow. Ini slow. Ni tembak macam ni. Macam ni juga. Tidak. Macam tu pun boleh. Ni. Macam ning ikut abang. Nak menerak ke, nak berdiri ke. Boleh kata. Boleh. Ikut abang suka. So, harga dia bermula 130. 1,300 baht. Slow dia pergi tu. Dia pergi jauh 200 meter, 300 meter. Cumanya record dia, suara dia tak kuat. Dia tak tenang, tak tenang balik. Dia tak tenang pump tu lah. Tak macam M16 punya experience lah. Kalau nak yang betul, pistol semua betul lah. Ni bukan tak betul ni. Dia custom bagi slow. Dia slow, modify. Ni aku dah pernah try. Ambil lah tu. Ni 1,300. 1,500 baht. Janganlah. Saya tak tukar lagi lah. Mana kak yang best? Yang best. Ini best. Ini bullet dia sama tapi beza di gun. Ini tanya abang tadi ada Glock. Glock. Ini 6 Ni hour. G-Lock. Ini panggil G-Lock. apa? G-Lock. Glock sama lah. Kadang-kadang Glock, kadang-kadang G-Lock. Sama ya. So ni dia panggil apa? 6 hour. Ya. 6 hour. Sawyer. Nah, ni Nanti G-Lock. abang dah Boleh pakai bayar pakai macam mana? QR boleh, Tasha Go wallet boleh. My bank boleh. Credit card je dah boleh. Boleh, sudah bayar. Saya nak
Han nak mana? Hana lah. Ha? Betul ya? Woi, dia tak bagi aku shoot guys. Hey. Ini pahat. Okey. Aku ambil ni. Ha, ya rifle satu. Boleh tukar nanti. Dah ni nak try dia punya pula. Abang nak yang mana? Dah dia punya Ni ya, jilok ah. Jilak, okey. saya try ni kan. Lepas tu bagi dia try boleh ha. Boleh. Nanti kita try yang tu. Okey. Yang ni. Okey. So, 10. Ini 10 biji. 10 butir. Kau abang nak satu kotak 50 biji. Berapa? Kalau lagi jimat lagi Berapa? 50 biji 5,500 baht. Tapi abang boleh mix semua. 50 biji 5,500 buat. 5,500. Okey, Ini berapa yang ni ya? kita test dulu ha. Dengan baji. Nanti mak lagi ya. Kalau satu yang 50 tu untuk ramai okeylah, yang jimat lah. Saya takut penat lagi. So saya punya 1,300 300 baht. Jom. So, Ayo. Mirun tengah menembak. Kena ada nampak. Kena lagi. Habis. Apa perasaan anda? Masuk habis. Full. Kalau kepala tu kena pipi dia. Tolak. Pistol ni tak ada safety, tak ada lock. Okey. Safety kita duduk di jari. Belum nak tembak jari kita kena duduk keluar dulu. Apabila kita aim boleh dah nak tembak baru masuk jari tembak. Kaki macam nak ni kan. Kaki kanan dia macam ni lah. Ibu jari kita buka dulu. Kaki kiri tapak ibu jari ni masuk 4 luar sini. 4 luar. Kaki pistol tidak kena menjejak. Jangan tengok aim. Apa tu atas kiri juga. Bukan atas kanan tengok lubang kecil ni. Kena nampak hijau depan ni. Okey. Tapi abang nak ingat ya, hijau depan ni kena bisa tinggi kan lubang. Sama straight. Hijau ni fokus pak hitam tembak. Okey. Okeylah. Pegang dia pun ada cara ke? Ha? Pegang dia pun ada cara ke? Ada. Nah, ni peluru dia. Satu lagi penting kita koyak. Masa abang tembak ni, abang tekan susah perang-perang. Oh, okey. Penting benar lah ni. Kalau kita tekan kuat, kita nak gonyang. Jadi macam ni kan kita kuat. 1, 2, 3. Gonyang. Oh, dia goyang. Gonyang sikit tak betul. Kalau slow apa slow. Penting benar. Okey nah. 5 biji. Sebab kita nak tekan tu dah di impact. Betul. Kat hari ni. Tu. Ini. Okey. Dapat dah. Okey. Saya nak tak tangan dulu. Okey, nampak tak? Nampak? Hijau tu duduk kat tengah hitam kan? Nampak? Okey, nampak. Tekan so slow. Lagi. Kena tu. Kena. Tak kena. Tu ya? Betul. Kena. Ada eh? Habis. Sudah terreload dah tu. Tengok Iwan. Bau. Hampir semua. Satu je yang keluar daripada hitam. Tarik. Buat lepas. Boleh. Tidak tu. Ni betul. Betul. Ni jigu jadi. Betul. Situ dah rapak tu. Tu. Kat sini. Saya letak dulu lah. Tekan safety lock. Nampak? Tekan so slow. Lagi. So slow. Satu. Weh, tepat tu headshot tu. Apa? Wah tak kena. Tak ada. So slow. Kena.
Habis. Di tanah atas habis ni. Tanah atas habis jadi macam ni. Syok kan. Masuk. Oh, ada tu. Bau syok. Okey. Apabila kita buat casing clear. Kita clear normal lah. Ini senapan tengok dah terang. Terang macam tu. Buat yo. Pipi abang tak sini, pipi. Tu. Tengok ni lubang sini. Ni nampak jarum tak? Jarum tu setengah lubang. Okey. Sorry. Okey. Bila nampak rasa ibu jadi kita, kita safety lock. Aku tengok. Memang. Jadi pegang ke mana? Betul, macam tu. Okey. Ha. Dari 1 tahun Malaysia lah. Saya tak apa. Amet. Tarik slow. Dia lekat. Nampak macam kena. Ni, dia perlu lekat ni. Ha? Oh, okey. Macam mana dia dekat tu? Ni orang jam jam. Yo peluru yang itu Ada lagi. Last habis dah. Tu maksudnya? Tak nak masuk dah. Tak payah ada dah ni. Masuk habis. Masuk tropok ni. Macam ni bagus lah. Bagus lah. Kalau masuk ucap sini tak ada. Kalau topok bagus. Tapi dia buka bagus lah tu. Ni sesat dah tu. Ini dah betul ni. Tu lah. Dalam saya ambil gambar lah. Okay, alright. So rumusan untuk shooting range tu, dia sebenarnya tak senang untuk menembak lah cerita dia kan. Kau rasa tak aim betul tapi macam tak kena. Tapi kena. Dia kata kena tapi nampak macam tak kena. Jadi yang tengah-tengah aiming dia tu memang betul lah. Diorang cakap kena aim tengah-tengah kan, barulah betul. Tapi bila kita aim tengah-tengah, kita tak nampak pula orang depan tu. Yang bullseye tu kita tak nampak. Itu yang payah tu. Harga dia berapa tadi? 1,300 eh? Kalau senapang 1,500, kalau pistol 1,300. Dia ada dua lah, G-Lock dengan Sensei apa benda lah. Nama lagi satu kan. Tapi it's a good experience. Kalau kau datang betul ni, kau boleh try untuk latihan menembak lah. Korang tulis shooting je dekat Waze. Nanti Waze akan bawa datang ke situ. Tapi sebenarnya sekarang ni kita dah dekat spring, Betong Hot Spring. Nampak celup kaki dulu. Yang sini dia lebih kurang dalam beberapa kilometer je daripada shooting range tu. Lebih kurang dalam 5 minit, 3 ke 5 minit dah sampai lah. Jadi yang ni pun okey juga. Kalau boleh mandi macam uncle tu mandi. So ada bilik mandi juga kat sini. Macam aku kaki busuk. Mamat yang cakap kaki aku busuk. Ni masalahnya ni. Kaki ni, kasut ni dah kena hujan, dah kena pasir, dah kena lecak apa semua. Memang ada bau lah. Okay. Jadi kepada korang nak datang sini, kat sini tak payah kena bayar pun. Free sahaja. Datang celup kaki, rasa macam dah lega, balik lah. Sekejap lagi kita nak balik. Sekarang ni dah pukul 6. Pukul 6 kita nak balik. Kita makan dekat night market kot. Lepas tu settle masalah. So kalau korang nak datang, boleh datang ke sini. Korang just Waze saja Betong Hot Spring ataupun daripada tadi shooting range tu korang Waze saja shooting. Itu sampai Waze saja. Right. Sekarang ni nak layan rendam kaki.
Okay, sekarang aku berada di Amazon Cafe Betong. Ini dia Amazon Cafe. Dia basically dia macam Starbucks apa lagi, Zeus Coffee dan sebagainya. So dekat sini dia panggil Cafe Amazon lah. Sama je, kedai kopi je. Dulu aku ingatkan Cafe Amazon ni dia macam ada satu tempat je yang ada Cafe Amazon. Rupa-rupanya Thailand punya kedai kopi ni dia panggil Cafe Amazon. Kopi mana nak tahu kan. Jadi dia punya air jauh lebih murah daripada kita punya lah. Tadi aku ada 2 kopi, harga dia lebih kurang dalam 134 je. Lebih kurang dalam RM17 Malaysia. Satu air dalam 60-70 baht je. Lebih kurang dalam RM9, RM10 macam tu. Murah lagi daripada kita. Kalau kita punya dia macam harga, kalau Starbucks dia mahal kan. Kalau yang ni dia tak mahal sangat. Dia macam Zeus lah, so lebih kurang Zeus. Kalau jenis korang yang tak bawa duit, kau boleh je pakai kad. Sebab dia akan automatically convert nanti. So senang. Hello guys, welcome back to the video. So malam ni aku nak ajak korang pergi jalan-jalan. Di manakah kita nak berjalan hari ni? Aku pun tak tahu, sebab aku pun tak tahu jalan. So kita dekat hotel dan nak mahala ke Terowong Betong. Aku nak turun sini je. Nyak Mongkit Tunnel. Betul. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk tunnel malam-malam ni dia cun sikit lah jalan dia kan. So this is nightlife in Betong. Kalau korang nak pergi seorang-seorang pun sini pun boleh je sebenarnya. Cuma korang kena tahu jalan lah. Aku sebenarnya tak tahu jalan tu. Sini tempat dia orang punya kafe, aku tak tahu halal ke tak. Tidak kesampaian cinta kita. Kenapa dong jalan padahal confusing betul lah jalan ni. Walaupun dia hijau, tetapi belah sana pun dia boleh jalan. Aku tiba-tiba rasa kat sini nak isap rokok, sebab dekat sini vape tak boleh Kan aku isap vape kena tahan, kena saman mat. Kat sini aku dah pusing banyak kali gila So aku keep on pusing-pusing sini je. Memang kita berpusing-pusing Let's go. Rezek 5 speed. Sini sejuk tu, tak tahu kenapa malam dia. Kawasan kampung kan. Still got green on cakap. Green. Wow, night market. Masas? Nampak amoy sikit je masas. Best kan? Dia rasa lain tu. Kau rasa macam kau dekat Bangkok tu. Tapi aku tak pernah pergi Bangkok tu. Nice cantik lah. Jalan-jalan dia semua cantik lah. Jalan lah. Kenapa you orang tak mau jalan, mbak? Pelik betul lah. Sudah sampai. Ini Betong Mongkolit Tunnel. Woohoo. Aku nak jalan sekejap lagi. Kalau Mirun nak Mirun tengah cuci muka dekat spa. So, kita berjalan di tunnel ni, Mongkolit Tunnel dia panggil, nampak? Pakai Google Map kalau kau tak tahu jalan, pakai Google Map pun boleh lah. Buat kasar-kasar je. Happynya. Pergi dengan family pun best. Ni ada night market dia, nampak sana. Ada pasar malam. Tapi aku just nak berhenti kat sini saja. Buat kasar-kasar. Nanti aku nak pusing-pusing nak tengok apa yang ada kat sini. Ada bandel dan sebagainya kat situ. Inilah dia Betong Mongkolit Tunnel. Biasanya aku just tengok je gambar diorang, video diorang kan. Diorang jalan kaki apa semua macam best gila kan. And itulah, sekarang ni aku dah sampai alhamdulillah. Tapi sejuk malam dia. Tengah hari dia panas tau. Bila aku tak pakai jaket, rasa macam sunburn tangan aku ni. Jadi dah, aku nak santai-santai. Lagi kita jumpa balik. Bye-bye. So kita berada di night market. Makanan diorang dodol jus orin tak mau masam. Lagi-lagi nak minum.
Yang itu adalah sate ayam panggang. 1 10 baht dalam RM4. Lagi malam ni kita nak makan benda-benda macam ni dah dekat night market saja. Masih sikit. Masam kan? Oh. Sama. Masam. Dah dapat guys. 2 je lah tapi. Tapi hari ni tak ramai. Tak banyak pilihan. Ni burger nak rasa burger. Kita nak tutup. Hai. Tutup dah. Ni kopi. Kopi ada lagi? Ada kan? Nak? Aku nak teh. Apa nama? Siang ini Thai teh. Thai tea. Thai tea ya. Thai tea. Thai tea. Green Thai tea ada? Green Thai tea. Green. Teh hijau. Oh, teh hijau. Ada. Okey ada. Hai. Panggil apa tau? Green tea, Pak. Green tea ya, green tea. Pak duduk ah. Oh ada. Oh sini. Tak nampak. So, ada tempat duduk sini tak pasal pula. Yay. Tapi makanan tak banyak. Macam mana Makanan tak banyak guys. Baru nak rasa apa yang macam char kway teow tu Patai. Thai. Rasanya ada Kat sini ni. Kat lorong ni. Pakcik ni tak ada pun. Wah, Isnin ramai cuti kot. Burger ni pun dah nak tutup lah. Teringin nak makan burger sebenarnya pukul 9 lebih. Tapi kalau tak ada juga, buat macam mana hari Isnin kan? Tunggu. Green tea. Kedai dah tak banyak. Tak banyak buka. Aku pun tak bawa stand. So, yang ni aku dah gigit tadi. Yang ni apa nama tadi? Tak tahu nama apa. Panggang. Daging panggang, ayam panggang. Very good. Rasa macam bar. Loh, jatuh. Jatuh. Ui, takkan nak makan. Tapi sedap. Lebih sedap daripada sate. Dia tak rasa macam sate. Dia rasa macam isi ayam yang lembut. Dia marinate atau dibakar. Nyesal beli 2. Masa kena repeat lagi ni. Tapi tu lah, kita nak rasa makanan yang lain. Cuma dah tak ada. Sebab hari Senin dia tak ni. Dia tak buka kedai. Sebab hari Senin kan kerja. So kita punya green tea dah siap. Yang ini Thai tea. Thai tea panas. As expected lah. Boleh dapat dekat bot noodle. Rasa sama. Green tea, Thai tea rasa lebih kurang. Macam sikit rasa panas. Yang ni Thai tea. Abang like mana bang? Green tea ke Thai tea? Ni lah sebenarnya. Thai tea. Ni green tea. Ni rasa juga sedap dia. Tapi win kat situ lah. Thai tea. Yang ni kurang manis. Dia rasa pahit-pahit sikit lah. Nak minum matcha, tapi risau cerit berit. Aku minum matcha itu cerit berit. Tak sesuai dengan perut ke tak tahu lah kan. Jadi kita nak cari makanan lain. Jom. Halo guys. Sekarang ni disebabkan night market dah tak ada sangat makanan, kita makan dekat kedai tepi. Yang ini adalah paprik ayam telur dadah. Paprik ayam dia nampak macam pekat. Dan juga kita boleh cuba. Biasa kalau kita makan nasi dia. Nasi dia Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia pun dah sedap lah. Walaupun warung tepi jalan. Rasa macam masak kecap. Telur dadah. Mari bro. Mari bro. Maggi tom yum. Tom yum siap ada udang. Bismillah. Tom yum seafood.
Masak bos. Macam mana rasa? Apa yang aku gemar makanan luar ni, sebab rasa dia rich in rasa. Tak rasa sikit. Wah, Maggi tom yum. Mak ai. Betul punya padu. Nasi dia pun dah sedap bang. Beras dia beras yang sedap bang. Lah kualiti. Kualiti apa? Dah, kita layan makan dulu, jom. Okay, nak main kat sekali lagi. Nak dua-dua. Yo. Ini lawa butter. Lawa butter. Lagi nak apa? Kak ni panggil apa kak? Mana? Roti canai. Roti canai Ya. Oh, roti canai lah. Roti canai Thailand lah. Roti canai. Amor. Ni naik, Mek. Cumanya dia goreng. Ni Milo yang aku punya. Roti canai melo. Roti canai Milo. Dia makan macam tu lah. Ya, toyok makan. Senang. Tu. Berapa? 40 kan? 40. Dah. Okey. Lava. Yang ni lava butter. Rasa macam roti boom. Yang ni roti Milo. Kat sini koyakkan macam ni. Dah jumpa dah. Roti canai Milo. Lava butter. Macam lava butter tu dia macam roti bom. Yang ni roti Milo lah. Tapi yang interestingnya dia buat macam ni. Makan panas-panas tak? Panas. Good. Kena try.